Simpan sikit daripada tak ada simpanan langsung. Jadi untuk tuan-puan yang ada gaji tetap 1,500, 2,000, 2,100 dan sebagainya, better tuan-puan alihkan sedikit untuk simpanan. Terpulang kepada tuan-puan, kalau boleh simpan duit, simpan duit. Tapi kalau tak boleh simpan duit, cuba alihkan simpanan tuan-puan kepada bentuk emas. Sebab apa? Sebab saya tengok ramai tuan-puan penyimpan emas di bawah bimbingan saya, pada sebelum ni tak boleh nak saving duit langsung, tak boleh nak ada cash langsung sebab sifat boros kita terlalu tinggi. Jadi bila mereka kenal emas, bila mereka dah alihkan simpanan mereka kepada bentuk emas, buat saving menggunakan emas, alhamdulillah, rupanya mereka boleh menabung dalam bentuk emas. Daripada 1 gram jadi 2 gram, daripada 2 gram jadi 5 gram, daripada 5 gram jadi 10 gram dan seterusnya. Yang penting adalah konsisten menabung setiap bulan. Pakar sendiri bagi tahu tuan-puan, at least 10% daripada saving yang kita ada, kita kena alihkan kepada bentuk emas. Sebab apa? Sebab untuk long term tuan-puan, harga emas akan naik dan kita akan dapat keuntungan daripada kenaikan harga emas. Jadi ilmu ni ilmu yang mahal tuan-puan. Jadi untuk tuan-puan yang dah ada simpanan dalam bentuk cash, untuk sekarang ni sangat-sangat sesuai untuk tuan-puan alihkan kepada bentuk emas untuk simpanan jangka masa panjang tuan-puan. Bermula dengan kecil, insya-Allah lama kelamaan simpanan emas kita akan bertambah. Buat dulu baru tahu, okey? Perkongsian santai tapi sampai, teruskan follow saya.